Kepada adik-adik di luar sana, korang ingat manusia saja ke suruh korang berusaha untuk menuju ke arah financial stability? I cakap stability, I tak cakap financial freedom tau. Okay, sebab apa tau? Kau jangan bohong tau. Duit tak boleh beli masa. Percaya tak kalau Abang Manusia cakap duit boleh beli masa? Percaya tak kalau duit boleh beli masa? Percaya tak? Contoh paling simple adalah 24 jam kita tak sama dengan 24 jam orang kaya tau. Sebab apa? Kita ni, engkau lah ambil anak, engkau lah hantar anak, engkau lah semua benda kau. Yeah, I have to agree. Achieve financial stability dulu. Apa yang membezakan antara orang kaya dan orang biasa adalah pilihan. Sama ada anda nak pilih untuk bekerja, anda nak pilih untuk travel, naik ekonomi ataupun first class, options untuk bekerja dekat tempat yang anda suka, and last but not least is time. Orang-orang kaya ni, mereka mempunyai lebih daripada 24 jam sehari. Kenapa lebih? Sebab seorang yang mereka hire equals to 24 hours. Tapi again, kata Mak Noor, tak perlu pun nak jadi jutawan kan. Asal cukup untuk anda ada duit, untuk anda beli apa yang anda perlukan dan ada investment, ada simpanan untuk masa depan anda. To me, financial stability bermaksud anda cukup tabung simpanan kecemasan, iaitu 6 bulan gaji sebagai simpanan. Dan yang kedua, anda ada duit lebihan setiap bulan. Jadi, anda dah ada simpanan ke belum? Komen! Chongji, komen sekarang. Janji.